Tak kapai dia dah. Tinggal kapai lah kawan-kawan ngorok. Tak pai ndak lah. Udah ndak nak pai dah you pai ngah. Nanti anak di rumah udah. Mengasuh tiba di rumah dan dia ada pai. Talok dia dah. Kamu ndak telok nak ambil anak berdua. Tiba mengasuh dia tu seorang. Dia ndak lah telok seorang mengasuh dah. Dan sekali-sekali nak lapih lah, dah nak onjak-onjak lah dan jadi jauh kawan dia ngah. Selalu ke tagah-tagah mah. Karena Umi. Ya Umi tu apa masalah kan apa jauh kawan dia enggak? Bun tanah Umi. Ada biteh. Lain dan dua pitih. Ndak lah ni pitih dah dah. Erak lah anak satu. Oh ndak, anak dak kena bawa anak udah nanti dia kena pai badan dan seorang dia lapih, dia nak lapih. Lepu be terakhir nemu nah. Menyakin jas kenja like. Ah itu pai jauh kawan dia aku puber terakhir aja udah kah? Aku je lepas berdua-dua dia nak bagai dah. Dah lapeh benar lah. Dah lapeh benar lah kecek dan. Sado ke berang, sado ke bataragan, atuju dan terumah saya udah yakin buruk saya taruh. Nak lapih dan nak mencegok lah dan bahan di luar tu nah ha. Bataga sado. Aku di pasar dan di rumah lah kurik bantu dan di rumah saya taruh. Oh ni lo lapeh. Lapeh nampak no bujang no mih kencang aikin. Rumah salang keluar dah. Dah lo sepatu orang dah. Ada seorang. Karena Umi orang. Jadilah kira sedokannya tagahan, sedok kata. Yo kini boleh ndak boleh sudah ada yang pai, pokok ada yang pai kini. Joana udah menagah dan ndak kena meh dah pokok ada yang pai. Udah lah kada yon mayon udah taruh ndak do labur dia mah. Ni tu anak nyin dah dau, anak dia ke pai dan ke kokoh lah ngah. Hei, Apa jorong? bakal nama panik tu ah. Ameh apa jorong? Ai lai. Ini seorang dalam bisa dagang dah. Ba, disuruh jam painya pai ya. Pai ke mana apa malam tahu. Pai buku sama dengan kawanan dan tu Umi seorang dah. Buku sama la ilaha illallah. Buku sama situ sebanyak anak kau buku sama lah kecilnya. Pai bila dia ngelape pai foya keceknya. Pai poya. Iya. Ngeratik ni dinyo dah bahalah. Payah dan dinyo apa jorong? Kadang ada neran calik kalian berdua. Dia apa jorong? Panah dan calik perangai kalian. Panah dia apa jorong kah? Bercakap tiuk sebentar seh. Namu matanggu dia bercakap apa jorong Yo kok itu lai ngerti dan. Padahal pilih rumah tangga lo mah. Cuman tiuk bercakap anak tambah dah tu. Yo balik Pak Jorong. Pak Jorong pe menamain dia pe mengatai ngamari sunaga. Aku ke pengatai pe pulang lah Pak Jorong ni. Hari belum posu gini mah. Yo dan dek mencalik mana-mana tu kok kemari dan tadi tu nah. Tanya ada Pak Jorong masalah Kau kadang ngecek Pak Jorong dekat tu ngecek Pak Jorong. Masalah ngecek Pak Jorong. Ya, tapi ujung-ujung peko dia nya ke mana rasanya biasa dan datang kemari nak. Oh Pak Jorong. Asa. Anak kecek Pak Jorong kalau dia mengengek kah? Oh banyak nah anak den. Oh apa nak makan anak dia kan ada minta Pak Jorong mah. Lain laki dia nya magi makan anak dia nya mah. Kau rugi lah Pak Jorong dan nak banyak dia ngau dak bagai dah. Keraja Pak Jorong kini kerja Pak Jorong mendata main catat anak dua di rumah kau bantuan hitung ke dia lagi. Ya tapi lecok dan lagi ke bantuan masuk. Mah bantu itik nang patang sedang jalan turun-turun sampai kini hari le dah. Kena yapuk lelaki kau dah. Lain japok lah bel bagi ke orang. Lah jadi nak Pak Jorong mengengek laki dia empat lah Pak Jorong nak kah? Ikut ujung-ujung balik dan kemari lihat punya sen. Piute ke menyelasen. Tibu bini dia ni takut. Apa Jorong ande. Apa buku je na. Pak Jorong menyelesaikan masalah nak pandai. Aja nak jaga dah kacau-kacauan lega aja lega. Tu anak nak kecil-kecil ke Pak Jorong dah. Berburu-buru lah dia, baca-baca lah dia kenyo. Sadok Pak kecil ke Pak Jorong dah mah. Stay imba Pak Jorong, stay kadung ke Pak Jorong. Dan nanya-nanya Pak Jorong boleh sekolah mana. Aduh yang kecil nak ada. Ya pokok kini boleh ndak boleh udah dempai. Ndak boleh udah. Abang anak banyak udah. Dempai mak dia lai. Dia nak kena cita-cita sekali-sekali dia lapeh bagak tagak-tagak lah dia mah. Bagai lah kena boleh dempai ndak kah? Indak kecil dan.
Udah nak mula tu lah ansu dia mas sekali-sekali dia pai. Kini tak boleh dan pai udah ndak lah. Dan dia pai marangek dan. Aben nak banyak dah udah. Cuba nak ada ben nak dah. Ini pai lai. Kepala caru Ayo kena kadunya ke Pak Jorong lik mah. Inilah. Bersuai dari Pak Jorong lek mah. Kalau senang tak Pak Jorong nak bangek-angek laki dia bangek-angek sampai dan kini mangguk dan kini ah. Ya nak nyobain nak banyak tu kau tuju di Pak Jorong ya. Dah ada dah mangek-angek dah. So, Dia lah irit je laki dia ngah. Bataga-taganya bata-batanya dan pai ke bersuai kawan-kawan dan. dah ada dah ngecek mau itu tu. Tak ada tapi ya Pak Jorong tipu pepek laki dia tadi mah. Kau marah lagi. Dia balik dari rumah teknik tu ah. Tu. Tapi nyo membuat itik kau petang. Minta kayaknya jatah dan dah perlu nyambi-ambil dah. Aku lah kan lah ketujuh Pak Jorong ada bicara laki dia nak. Beko pi dia ni kalau nasiannya. Setelah Pak Jorong nak biang tadi mah. Kini dia yo baca itu dan pai ke rumah mak dan kini tinggal aja nak banyak tu. Bi anak tu nak kelamak kau tu. Nasian dia. Assalamualaikum. Salam. Dah Pak Jorong. Jangan kata dan tu cari dia mengalai. Peralu Pak Jorong. Dia kecil lah perlunya. Tadi ndak mah tadi tu ah. Kena den mareh Pak Jorong lu. Bini den mareh dah. Yo jatuh anu harga diri ni dia tadi laki bini nari. Kena den ke ni nyo lu kok kenyo sampai Pak Jorong adok tu ah. Tu apa kasuang kini kemarin? Yo. Tolonglah Pak Jorong selesai masalah enten. Jual-jual dia nyasar nak. Piye Pak Jorong dak. Pak Jorong kerja mah. Cuma konyo anak kerajaan laki bini tu dua fikir-fikir dulu. Kau ndak dah. Sasaran kaden saya. Yo Pak Jorong pun je lah. Tadi udah main warna dah Pak Jorong ah. Kau dia mangkau Pak Jorong nak bawa orang Pak Jorong merabu dan aku kan bini dia merabu dah Pak Jorong ambil le nyonya ke payah ceknya. Ya tadi bini mangka tu lah terbawa mangka lah kaden. Tu balik kalau Pak Jorong selesai. Ni bakal batu tak tek dah selesai pi dempak jorong. Dia nak talok dah Pak Jorong. Baca haru le. Kasuh lah nak banyak tu dia kok ulah-ulah sama dua. Memang kau kemari ke Pak Jorong selesai cek dan. Ketika lama sama dua kan yang saya. Alapat dia kini kaden sama dok. Balik Pak Jorong. Saya mengaduk lagi. Tu anak kaden urus kini. Yo ambil le nyo Pak Jorong ambil le nyo. Dia ngomong buatnya lah kan lain kan kata-kata saya tapi kau lah. Jorong pilih pandai cek nyo. Kau adu dem bawa bayu cek na ambil Pak Jorong lah. Caru Pak Jorong lah. Itulah tipu yang rumah mak ah. Lah. Yalah. Lah. So, Macam salam lah tiba mahurang nanti Pak Jorong. laki kau lah mengadu ke dia tadi. Bayar perlu dia jadinya. Kan
Kayaknya lah mengadu Pak Jorong ada ada mengadu dah mah. Dia tak taluknya nak bini dia cenyo 6 anak kanyo kadang. Iya Pak Jorong kecil lah kayaknya. Atau kau jangan sekali ditagan bini tu ya. Kalian tak salah jalan dan tu. Masalah seketiknya kadang-kadang. Sekini ya ceknya lai. You sudah selesai salah sudah balik kau lihat cenyo. Kayu tak tahu dia nak do dan muncul cirik lah guys sebelum kita katakan dan. Di sana dan ndaklah talok lah mencaleknya dapat Jorong. Jo anak 6 kadang tinggalnya ah. Lai terfikir lah dan jatuh. Kau mangka-mangka lah kau kadang tadi. Naik lah sugar dan calik kau kan. Iya lah terlonsong dan Pak Jorong lagi mak lah dan dia you ndaklah kawan ndak jauh jeknya Pak Jorong. Anak dan ko bab ko ndak do dia enggak. Selapan kepala kau di rumah, kepala dia nan sakit. Itu gunung kerja Pak Jorong dan untuk masalah nyasanya orang iri kah? Ndak perlu makan gaji butuh tu Pak Jorong. Cuang kau cirik mah. Selapan anak kau ah. Lai tiap bercakap kau, tiap anak kau itu ada sasaran tahu nah. Habis kau setahun sudah kau yakin dan tambah anak kau seorang lah yakin mah. Tolonglah Cik Pak Jorong selesai lah dia Pak Jorong. Ibu lah dia mencari anak-anak banyak dan dia akan nyobaan dia laki dan dia. Itu makonyo, kau yang sosok gengsi saya lihat kau tu ha. Basusun paku anak kau jantan sesado. Ndak ibu kau mencari Lai tolonglah Cik ah. Telah iri lah nak dan rumah beruntar rumah dia. Pet langsung. Desasinya salah tu. Kini dia nyo tangga kini ko. Baa kamu ko nya lai. Dia lain nak dia jangan ibu dan jadi anak dia Pak Jorong. Yo udah je lah dah agak-agak je dan dah dan pai sementara naklah boleh. Dia keluar panjang san tu namu tu dong. Mak keluar pe kau sekali kini dia keluar jo kawan. Tunggu kau rasa. You dan ngada dah agak-agak setaruh dan lah panek lah dan ngada. Pai sebentar kinya ha. Itu pun salah Pak Jorong nah. Ambil terlampang dia Pak Jorong. Aduh kebagan. Agi salah izin sebentar kan dan capek balik. Tolong selesai ni Pak Jorong itu dong. Baca dua baca selesai Pak Jorong. Iya dia nak dapat mengicek tadi dah. Yelah kini gila Pak Jorong lah ngecek lah. Iya selesai aja lah. Rai. Yo nak bini. Iya bini den. Kau so. Iya jelas je laki dan. Yo nak lelaki kau. Baik. Masalah seketik kadang-kadang. Anak banyak. Ya tolong Pak Jorong banai lah nyo agi bini ke izin selesai kali lalan cukup ke coba baru bantu lah rumah saya. Itu urusan kalian berdua berumah tangga nak bisa dan masuk ke kin deh. Ha tu ha. Nak bisa kau masuk dan kin beko dan salah. Beko dan selesai masalah kalian beko. Beko tunggu setahun lah ya tambah anak cak lain nah. Itu sih kata Jorong tahu. Itu kok anak itu kan raja kami berdua nah. Nang Pak Jorong kan menyelesaikan kami iri kan. Yo kau dan selesai kini lain nak kau ulang dia tu nya. Ndak. Tapi kicen kalau kira no dan jadi pungkuang-pungkuang mana dan nak lapeh lah les kaleng. Kayaknya tak ada tinggal deh. Habis kau gak setahun ni tukar kakak tambah nak kau nak yakin dan tenang. Itu lah sih kami berdua jadi baculan lain. Kini cari tu tadi kemarin menyelesaikan den. Itu makanya. Kau nak deh. Di bawah tekanan yang kedua. Kau nak namu kau damai ya ada penantu antum pada kedua deh kau. Ah bayi kata. Keluar pe kau sekali kini dia keluar jo kawannya. Tunggu kau rasa. You dan ngada dah agak-agak setaruh dan lah panek lah dan ngada. Pas sebentar kinya ha. Itu pun salah Pak Jorong nah. Ambil terlampang dia Pak Jorong. Aduh kebagan. Agi salah izin sebentar kan dan capek balik. Tolong selesai ni Pak Jorong itu dong. Baca dua baca selesai Pak Jorong. Jangan nak pandang kau selesai dah Pak Jorong ha. Ikut